Hello, Assalamualaikum, fellow creators. Welcome to the content creation program. Okay, siapa yang dah chosen tu tahniah. Video ni memang saya buat khas untuk guide korang macam mana you all nak buat video. Okay, so sebelum saya mula, saya nak you all faham yang untuk content creation ni, our objective is actually views. Okay, kita nak views, dan views tu kita nak convert dia orang untuk objektif kita mudah. Kita nak orang download app Job Tepi. Okay, so what happen is I'm not recruiting 5, 6, 7 okay, bukan 6, 7 creators. Saya include lebih kurang ada 20 ke 30 creators yang you all semua akan buat seorang 3 video. Okay, and first I would like to say sorry lah because our budget is quite low since kita start up. And then actually kenapa kita buat macam ni, kenapa ada terlalu ramai creators, pasal kita nak cari creators yang berkualiti. Okay, so bila you all dah buat video ni, yang mana konten-konten yang power tu kita akan lock weekly contract. So you all akan tiap-tiap minggu ada je job, dan insyaAllah harga dia akan increase. So macam mana you all nak buat video yang convert ni mudah. Okay, mudah. Dia tak semestinya kena cakap depan kamera, tak semestinya kena very technical, tak. Okay, first saya nak ingatkan kompetitor kita adalah Fiverr. Okay, Fiverr, you all boleh tengok dekat TikTok, buka TikTok video tu, search Fiverr, tengok macam mana orang buat video Fiverr. Dan kita ada Upwork. Okay, UPWORK. Upwork ni pun sama juga, sama niche macam kita. Dan yang ketiga kita ada Warp. Okay, WHOP, Warp. Warp ni pun sama juga. Diorang app dia lebih kurang macam kita. So you all boleh ikut cara-cara konten dekat diorang ni. Kalau you tengok konten diorang, tak semua talking head. Talking head ni macam saya tengah cakap dengan you all ni, depan kamera nampak talking head, kepala saya bercakap depan kamera. Tak semua konten semestinya macam ni. You all boleh buat konten velocity. Okay, sambil velocity, hujung-hujung tu tunjuk app. Okay, that's why you all ada 3 video yang kita nak you all create. Tiga-tiga ni berbeza. Saya ada bagi you all script pula, contoh rubrik tu kan. Rubrik PDF tu you all boleh tengok. Dalam rubrik tu kita ada bagi 3 angle berbeza. Okay, yang penting 3 angle berbeza. Pasal apa? Untuk job tepi ni, nama pun job tepi, side job, nak cari side income kan. So kita ada 3 market yang kita nak penetrate. Yang pertama, you all nak cari founders. You all mesti dah tahu, you all semua content creator kan. Bila content creator ni, you punya target audience adalah founders. So video pertama you mesti buat macam, oh founder, you all nak cari content creator, dah cari macam-macam tempat tapi tak jumpa. So jom tengok kat Job Tepi. Job Tepi, banyaknya ada creator kat sini. Ada orang buat content, ada orang boleh buat website, ada orang boleh tolong key in kan data. Okay, yang tu adalah angle you all yang pertama. Meaning kita nak target founder ni. Founder ni untuk download app kita pasal dia boleh cari content creator, dia boleh cari freelancer yang diorang nak. Okay, so that is the first one. So second one is the freelancer. Korang nak recruit lebih ramai freelancer. Okay, nak recruit lebih ramai freelancer ni simple. Kita just buat je, anda content creator tapi tak jumpa lagi tempat, tapi masih tak dapat job. So korang boleh gunakan app Job Tepi ni untuk dapatkan content creator. Nampak ada banyak gigs dekat sini. Okay, you all boleh main angle tu. Dan ingat, tak semestinya video bercakap. Kadang-kadang you boleh just muka you depan kamera kan, you buat macam tunjuk handphone, wah, lepas tu ada text ke something kan. That is also okay, no problem. Alright, that is the second angle. The third angle is kita panggil dia content rewards ataupun bounties. Dalam skrip saya bagi tu ada kan, content reward ataupun bounties. So content reward atau bounties ni kita sebenarnya nak cari clippers kan. Clippers ni maksudnya apa? Clippers ni namanya pun clip. Video panjang dia akan pendek kan. Dan untuk setiap video pendek yang diorang post, diorang akan dapat duit dalam reward. Okay, so untuk bounties and content reward ni sebenarnya you boleh target 2 lah. Satu adalah untuk video editor yang boleh
cari hook dalam video, yang boleh convertkan long form video jadi short form, and diorang boleh dapat reward daripada video tu based on berapa banyak views diorang dapat. Okay, so yang tu yang pertama. Yang kedua, untuk content reward, bounties untuk syarikat. Contoh macam saya. Okay, saya merupakan seorang creator juga. Saya ada banyak video di YouTube. Okay, video YouTube saya semua panjang-panjang, dan saya nak dapatkan lebih ramai orang kenal saya. So saya akan hire creators dalam app Jog Tepi ni kan. Saya akan buat satu bounty. Okey, ni video aku, siapa yang klipkan video aku dapat banyak views, aku akan bagi reward kat dia orang. Itulah definisi sebenar bounties. So bounties ni ada dua, satu you nak cari clippers, satu lagi untuk you nak cari syarikat yang perlukan distribution, yang ada video-video panjang. So yang ni nak tak nak memang you kena cakap sikit lah, untuk pastikan diorang faham. Okay, so jom saya tunjuk sikit macam mana nak guna app Jog Tepi. Okay, untuk app Jog Tepi ni of course first you kena download lah. Okay, you kena download dekat App Store. Dekat App Store you boleh search je Jog Tepi. Okay, nampak dekat App Store Jog Tepi ada tu atas sekali. Alright, you dah download app Jog Tepi. Bila you open, macam biasalah, register apa semua. Okay, dan bila you dah masuk dalam app Jog Tepi ni, saya explainkan sikit apa yang ada dalam app ni. First, di belah tengah ni adalah you all punya gigs. Okay, yang ni contoh saya nak cari content creator, saya boleh tekan creators kat sini. Dalam creators ni, okay, internet slow sikit. Okay, dalam creators ni semua adalah orang yang buat content. Yang ni nampak social media, yang ni buat apa ni, macam-macam. Okay, so bila kita tekan dia, kita boleh terus order gigs ni. So you boleh tengok lah kat sini, nak chat dia boleh, ataupun nak terus order boleh, tak ada masalah. Ini adalah gigs. Okay, dan yang kedua, dalam app ni juga kita ada, okay, tadi you all dekat sini, ada macam-macam jenis lah. Ada you nak cari assistant, you nak cari content creator, website designer, semua kat sini boleh promote. Yang kedua, kita ada, okay, kita ada community. Yang page kedua ni adalah community. So dalam page ni nampak, yang pertama kita ada digital product. Yang ni semua digital product. Kalau orang beli, dia terus boleh dapat download. Contoh ada e-book lah, ada PDF, ada template, semua ada kat sini. Ini digital product, macam Etsy. Okay, dan yang ketiga, yang ni kita ada community. Ni semua community yang ada. Bila kita sebut pasal community ni, bila you all dah join satu community, you all akan nampak community tu kat tepi ni, tahu nampak? Ni semua community yang saya dah join. Okay, dalam community ni ada macam-macam benda. Okay, kita ada chat room, kita ada content reward macam bounties tadi kan. Ada syarikat yang dah join, so dia boleh letak content reward kat atas ni. Okay, bounties semua dalam satu community. Okay, chat room, ini semua kita panggil dia apps lah. Chat room, announcement, ini semua terletak dalam satu community. Alright, so cara you nak join community, pergi balik ke page ni, nampak? Ni semua community yang ada. Okay, dan yang ketiga, kita ada you all pergi kat bounties ujung ni. Bounties ni semua, bounties dengan content reward ni sama je sebenarnya. Cuma nama dia je yang berbeza. Okay, so dalam bounties ni semua ada. Macam contoh yang ni, kita tengok yang clip for Atuf on TikTok ni. Okay, clip for Atuf on TikTok, bila kita tekan, okay, so kalau kita tengok kat sini, nampak Atuf ni dia dah bayar RM400. Dia dah bayar RM400 untuk orang yang dah clip video dia. Right, clear So dekat sini nampak ada tulis platform. Macam yang ni hanya untuk orang yang klip video post dekat IG. Yang bawah ni orang yang klip video post dekat TikTok. Okay, ni semua berbeza-beza. Contoh macam kita tekan yang bawah ni kan, klip video untuk di TikTok ni. Nampak bila you buka ni, you kena pergi kat community. Okay, dah buka community dia, baru kat sini. Dalam community ni baru terletak content reward. So you all boleh join.
content reward ni. Contoh yang pertama, kita ada yang untuk di TikTok ni kan, kita boleh tekan TikTok ni. Lepas tu kita scroll bawah, nampak ini adalah clipping requirement dia. Yang pertama, setiap 1000 view, okay, 1000 view ni semua sama, cuma yang berbeza amount yang kat atas ni. Macam yang ni untuk 1000 view dia bagi RM6. Okay, macam mana nak dapat 1000 views ni, terpulang lah pada creator tu, clippers tu nak buat macam mana. Dia nak clip, cari hook yang menarik ke apa semua kan. Okay, dan kat sini ada minimum payout, maximum payout dan juga flat fee. Ini kita boleh tengok dia punya progress. Currently dia dah bayar, dia dah 25% lah, meaning ada banyak lagi slot untuk kita earn duit daripada sini. Pasal bajet dia total, nak tengok bajet, nampak bajet dia sebenarnya RM5,000. Daripada RM5,000 yang dah dibayar baru RM400. Okay, so macam mana kita nak submit content reward ni? You tengok kat bawah ni, scroll, nampak ada available platform. So video tu, mana nak dapat video clippers tu? Dekat sini, bila kita tekan drive ni, okay, dia akan buka. Dalam ni ada semua video. Okay, ni semua video, ada gambar, so kita akan gunakan konten-konten dalam ni lah untuk kita clipkan video ni. Yang ni yang you kena promote dekat orang. Okay, dan bawah ni ada requirement, nampak? So kita kena ikutlah requirement dia. Contoh requirement tu, mesti tag Atuf di Instagram. Okay, mesti high quality edit, tak boleh ada YouTube. Okay, so boleh tengok requirement dia dekat bawah tu. Cara nak submit video pun mudah, tekan je submit video kat bawah ni. You all just clippers ni, bila diorang dah clip, diorang dah post dekat IG, dah post kat TikTok, diorang just letak je link tu. So sistem job tepi ni special dia, daripada link tu dia boleh abstract berapa banyak views, berapa banyak like daripada video tu, and kita akan bagi reward based on berapa banyak views yang you dapat. Okay, itu adalah untuk clippers. Sangat mudah. So itu je yang you all kena promote. Okay, bila kita dah buat submission, dia akan keluar lah kat sini, oh ini video yang kita dah clip. Dan untuk payout tu, okay, you all kena pandai lah pancing orang. Okay, pancing orang, buat-buat lah macam, oh aku dapat banyaknya duit hari ni kan. Oh hari ni aku dapat 2 orang lah join community aku. Ataupun wish, pergi dekat payout ni kan, aku dapat 2,000 lah hari ni. Okay, aku dapat 2,000. So you all nak dapat 2,000 juga tak? Oh jom join app Job Tepi ni, macam-macam you all boleh dapat. So cara dia macam tu. Okay, apa yang saya boleh tolong you all, saya akan bagi you satu ID and password untuk you all login. Dalam account yang you all login tu, saya akan letak amount yang besar-besar. Jadi orang akan tengok, ui banyaknya duit, banyaknya job yang you dapat kan. Baru senang you all punya video nak FYP. Okay, first saya nak ingatkan juga, Job Tepi ni sangat senang untuk promote, sangat senang untuk you all punya video FYP. Kenapa? Pasal dalam dunia ni semua orang nak cari duit. Semua orang nak cari duit. So bila you punya hook tu, you ada letak sikit macam, oh nak cari income, nak letak tag sikit kan dekat video you all tu. Wish, hari ni dapat RM500 melalui app ni je. So saya akan provide you all lah dengan account Job Tepi ni. So you all just boleh sign in. Okay, so dari segi yang lain saya rasa tak ada apa-apa. Okay, cuma you all kena ingat, okay, dalam Job Tepi ni kita ada 2 jenis mode. Satu mode biasa, buyer mode. Buyer mode ni nampak bawah ni ada 5. Okay, dan lagi satu kita ada seller mode. Seller mode ni dia ada 4 je kat bawah ni. So make sure you all kalau nak tunjuk pasal pembayaran, pasal duit, buka seller mode. Pasal seller mode ni ada pasal duit. Okay, tapi kalau you all nak cerita pasal clipping, cerita pasal freelancer, you all kena tukar balik ke buyer mode. Okay, alright. So you all jangan lupa juga, kita bukan ada di mobile je, you all boleh buka website kita juga, jobtepi.my. Just buka dekat laptop korang kan, buka kat laptop korang. Okay, dan tunjuk macam ni, guys, aku dapat, wow, macam tu lah, wow. Ataupun tunjuk cara-cara nak register. Okay, macam mana kita nak join Job Tepi. Okay, pergi ke marketplace,
Kita boleh tengok macam-macam digital product kat sini. Buat-buat lah, tunjuk kan untuk you punya content. Ataupun boleh tunjuk dekat sini marketplace, dekat content reward ni. Okay, you all boleh tengok ada macam-macam content, ada macam-macam reward dekat sini. Dan tepi ni adalah you all punya community. So dalam community ni boleh tengok lah. Okay, ini nampak, alamak, guys, dah 1200 ni dibayar ni. Korang tak nak ke dapat income dari clipping video je? Tak perlu nak shoot video sendiri, just edit video orang, post, dapat income. Boleh juga. Okay, pasal so far kita dah ada, saya akan bagi you all sekali screenshot. Kita dah ada clippers kita yang buat lebih kurang 1-2 ribu seminggu. So you boleh gunakan tu sebagai tool you untuk you masukkan dalam video. Alright. So untuk akses website ni jangan lupa pergi ke jobtepi.my. Okay. So kalau you all ada soalan, tanya je saya akan sedia menjawab. Okay. Good luck untuk buat konten. Lepas siap je konten, pastikan kita nak post sehari 1 video je. Okay, jangan post sehari terus 3 video. Bila dah siap, alamak. Okay, pastikan you all ingat, bila video tu dah siap, jangan post dulu dekat TikTok, jangan post dulu kat Instagram. Bila dah siap, bagi tahu saya dulu. Okay, DM balik kita di IG, DM balik kita di Threads, then kita akan bagi tahu you. Okay, bila, pasal kita nak semua content creator ni akan post pada hari yang sama. Okay, pada hari yang sama. Jadi you all punya video akan FYP semua serentak. Pastikan video you all high quality. Nak buat velocity pun boleh. Meaning video tu kan tak ada tak ada terlalu banyak cakap, ada banyak music audio, ada tunjuk pasal app kita, yang tu pun dah okey. Tapi pastikan antara 3 video yang you buat tu, adalah satu talking head, adalah satu bercakap, adalah satu menggunakan audio tengah trending, adalah satu gunakan talking head, apa lagi, testimoni, adalah satu tunjuk testimoni. Kononnya anda freelancer, you all dah dapat banyak income dari sini, boleh juga. Okay, so kena guna creativity, cuba yang terbaik. Pasal video yang terbaik, kita akan invite jadi kita punya ambassador. Ambassador ni special tau, pasal untuk setiap 3 user you all dapat RM10. So bayangkan video you FYP, tapi yang ni untuk select few je lah, bukan semua orang. Bayangkan video you FYP, setiap kali orang download, you all akan dapat 3 user RM10. Itulah ambassador program kita. Okay, so good luck. Okay, good luck. Jangan lupa tunjuk app kita. Kalau boleh shoot lah pakai iPhone. Okay, shoot pakai iPhone, high quality video sikit. Ada apa-apa soalan boleh tanya saya balik. Okay, Assalamualaikum and good luck semua.